gelitik dengan yang disampaikan Ustaz tadi. Banyak yang solat habis subuh saja, habis subuh, habis asar. Kini yang mau sampaikan, ada ndak waktu-waktu yang dilarang solat Bapak Ibu? Ada khamsatu awqat, ada 5 waktu yang diharamkan solat kata Nabi. Yang pertama, setelah selesai solat asar, itu nak boleh solat. Yang kedua, ketika matahari kekuning-kuningan menjelang maghrib, hatta taghrubas syams, sampai terbenam matahari itu sebelum maghrib, haram. Yang ketiga, setelah subuh nak boleh solat. Yang keempat, sampai sebelum subuh, sampai matahari terbit, ketika tatlu'ash syams, ketika matahari terbit dah boleh solat. Lah selesai terbit ala sepenggalahan waktu syuruk atau awal waktu duha baru boleh solat. Yang terakhir, yang kelima, ketika matahari istiwa, berdiri tepat di atas kepala sebelum zawal, sebelum tergelincir waktu zuhur masuk, tak boleh solat. Tapi ingat, 5 solat tersebut tidak boleh solat. Tapi ingat, tidak mutlak semua solat tidak boleh. Ada solat yang diperbolehkan. Sebelum maghrib kan haram solat? Yo, haram solat. Berarti solat yang ke kami kerajaan Ustaz, sebelum azan maghrib merupakan waktu yang haram. Tapi ingat, ada solat yang diperbolehkan. Yang mulia, salah satunya Bapak Ibu, tahiyyatul, boleh solat. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.